sebagai tanda ihsan dan persahabatan antara negara kita dengan negara jiran kita Indonesia yang sedang berhadapan dengan situasi yang amat sukar pada ketika ini, kerajaan Malaysia bersetuju untuk menyalurkan sumbangan RM500 seorang sebagai permulaan kepada pelajar Indonesia yang sedang menuntut di Malaysia dan terkesan akibat bencana banjir yang berlaku di Aceh dan Sumatera Utara. Takziah kita ucapkan. Baik, dalam video ni juga aku nak cerita bahawa negara kita hari ini sedang melangkah ke hadapan dalam mencapai kedaulatan makanan melalui projek Benih Bawang Nasional. Matlamat besar kita adalah mengurangkan import bawang sebanyak 30% menjelang 2030. Sebab selama ni Malaysia bergantung kuat kepada bawang daripada India dan juga Pakistan. Projek ni penting untuk stabilkan bawang dan bekalan, terutamanya bila berlaku krisis ekspor atau cuaca buruk di negara pengeluar. Menteri juga mengarahkan Mardi menjalankan R&D intensif bagi menghasilkan variti bawang yang tahan cuaca Malaysia sesuai dengan tanah tempatan dan lebih produktif. Hasilnya, 3 variti baru berjaya dihasilkan, BAW1, 2 dan 3, dan semuanya terbukti sesuai ditanam dalam iklim tropika negara kita. Dengan lebih 500,000 tan bawang diimport setiap tahun, inisiatif ini berpotensi membuka peluang ekonomi baru untuk petani dan mengurangkan risiko kebergantungan import yang terlalu tinggi.